Hai sayang semua, hari ni Adik nak buat kerutup ikan cenjaru ataupun ikan sumbat dan bahan-bahan dia pun mudah juga. Okey, di sini ada 3 ekor ikan cenjaru yang besar yang telah dibersihkan dan dibelah kiri kanan. Kalau nak menggunakan ikan lain pun boleh seperti ikan kembung ataupun ikan selah. Bahan yang telah dikisar iaitu kelapa parut yang jenis yang putih, bawang besar, bawang putih, cili kering, buah keras, halia, serai, kunyit hidup, ketumbar, jintan manis, jintan putih dan juga belacan. Dan juga Adik dah gaulkan bersama perasa iaitu garam dan juga ajinomoto jika suka. Dan juga air asam yang pekat. Okey, di sini Adik nak bagi tahu bikin ikan sumbat ni, ikan kerutup ni, kita kalau nak blend bahan-bahan rempah ni jangan banyak air. Pasal kalau kita banyak air, kalau kita sumbat ke dalam ikan ni dia akan meleleh. Okey, nanti Adik post lagi. Okey, sekarang Adik dah masukkan rempah ni ke dalam ikan ni, di kiri kanan ni. Jadi Adik akan goreng sekejap lagi. Dan kelebihan rempah ni kita boleh buat untuk kerak dia lah nanti. Makan dengan nasi pun sedap. Okey, nanti Adik post lagi. Okey, sekarang Adik panaskan minyak ke dalam kuali. Minyak kena penuh ya, kena banyak. Okey, sekarang minyak pun nampak dah agak panas. Dah bolehlah masukkan ikan sumbat ni, ikan kerutup ni. Masuk pelan-pelan. Kita goreng dia hingga dia garing baru kita angkat. Okey, sekarang Adik nak goreng pula kelebihan rempah ni. Ikan ni Adik dah goreng semua. Penghabisan baru Adik nak goreng rempah ni. Kita goreng hingga dia garing kan. Api nak kena kecil, jangan terlalu besar. Nanti dia hangus. Okey, nanti dah habis masak Adik post lagi. Oh, tadi Adik lupa nak cakap kalau kita goreng rempah ni, kelebihan rempah ni kita kena sentiasa kacau kalau tidak nanti kalau kita biarkan dia akan ketul, tak cantik Kita kacau lah, tapi api jaga-jagalah, jangan buka terlalu besar. Kalau nak buka besar pun boleh, tapi kita kena jaga-jagalah. Kalau tidak dia hangus, dah tak sedap. Okey, nanti Adik post lagi. Okey, dah pun siap goreng kerutup ikan cenjaru yang Adik goreng tadi. Dan ini pula rempah yang kelebihan ini Adik goreng. Jadi garing. Sedap makan dengan nasi panas-panas. Okeylah sayang semua. Bye-bye.